Eh, macam Man tu topi dia. Ya, apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan mau kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukanlah tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Meh. Sudah Man, dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to Kahwin Podcast SG bersama saya Ustaz Maaz Salim. Thank you follow Kahwin Podcast, and this podcast, this episode lah specifically is brought to you by Agent Malik Aziz, here to assist. Cuba tengok contact numbernya dekat bawah banner tu lah. Okay, ni episod yang seterusnya, kedua daripada our guest today, Ustazah Nurul Izzah Khamsani. Episod yang pertama boleh anda tengok, lihat, dengar tentang Al-Quran, macam mana nak raise family yang cinta dengan Al-Quran, anak-anak dan sebagainya. So sekarang hari ni, okay Zah, saya beberapa minggu lepas, saya ada jalankan nikah lah dekat daerah East Side. Kemudian bila saya nak balik tu, adalah seorang lady, wanita, dia menyatakan kesyukuran, dia punya penghargaan lah kepada Kahwin Podcast SG, untuk apa dia manfaat lah dengan episod-episod, dan bahkan dia kasih suggestion topik. Dia cakap ni quite pressing juga this issue di kalangan beliau dan kawan-kawan dia punya circle lah. Saya tak pasti circle yang lain macam mana, ada isu ke tak, tapi dia cakap recently kawan-kawan dia, isteri ni semua diorang dah kahwin lah, mereka rasa tertekan dengan ibu ayah mertua mereka, yang mana mereka expect mereka ni, isteri-isteri yang bekerja, the working wife ni, untuk contribute financially. Dia dah satu tanggungjawab dan bebanan pula pada isteri untuk nak contribute financially kepada rumah tangga. Jadi dia rasa macam selama ni kita buat memanglah ikhlas, out of goodwill kan. Tapi dia macam once in-laws dah masuk, dia dah intervene, kemudian dia macam letakkan pressure. Itu dah jadi macam pressure lah. Kita pun dah rasa macam tak sedap lah. Boleh tak address dalam Ustaz punya podcast? Itu yang saya nak bawa. Saya rasa Ustaz Izzah pun berpengalaman lah di dalam konten perkahwinan kan. Dia suruh nafkah, dan dia lebih kepada what do you think lah, sebagai ustazah, sebagai wanita, saya sebagai lelaki, suami kan. Kita just share je apa yang kita rasa tentang isu ni, Ustazah. Boleh Ya, boleh, insyaAllah. Saya rasa boleh. Boleh, insyaAllah. Okey, Ustazah. Jadi kita tahu nafkah wajib lah daripada suami kepada isteri, dan nafkah meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian. Okay, I think semua suami tahu basic tu. So in reality sekarang kehidupan ni banyak lah, perbelanjaan ni sangat banyak kan. Jadi macam mana kalau, apa pula Ustazah, kalau sebenarnya macam mana Ustazah, macam mana perasaan isteri tu bila dia kahwin, dia dah ready belum in general agak-agak Ustazah, dia dah ready belum nak kongsi juga expenses dan juga contribute financially, ataupun mentality isteri ni memang dia nak duduk je, ataupun bila aku kerja ni itu duit aku, aku tak nak sumbang apa-apa. What do you think? Okay, bismillah. Memang persoalan yang hangat lah. Saya rasa memang evergreen issue daripada dulu sampai sekarang tentang bab nafkah ni lah. Jadi sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ustazah lah, saya rasa memang isu yang sangat penting untuk kita perbincangkan dan memang relevan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ni ada manfaatnya untuk diri kita dan juga yang mendengar, insya-Allah.
Ustaz katakan, saya nampak ada dua perkara lah. Mula saya nak address sikit pasal tadi campur tangan daripada pihak mertua kan. Di situ saya rasa agak sensitif sedikit lah. Jadi boleh kita katakan kurang elok lah kalau ada campur tangan. Sebab perkara perbincangan tentang isu kewangan tu sendiri atau nafkah tu sangat sensitif dalam rumah tangga. Antara suami isteri pun kadang boleh bertegang, boleh bergaduh kan. Apatah lagi kalau dah ada orang lain yang masuk campur, maksudnya mertua dan sebagainya, lagi dia akan merumitkan dan menegangkan lagi keadaan. So kalau bolehlah bagi saya macam perkongsian saya untuk ibu-ibu atau di luar sana, siapa-siapa yang ayah mertua, bapa mertua, bakal mertua termasuk diri saya pun satu hari insya-Allah saya pun mudah-mudahan ada menjadi mertua kan. Saya pun mengingatkan diri saya sendiri, so saya ingatkan orang lain. So kena hati-hatilah dalam perkara yang sedemikian. Kita kena, kata orang, jangan masuk campur tentang isu nafkah ni. Biar anak kita dengan isteri dia atau pasangan suami, dia tu settle sendiri. Let them settle. Kita mungkin boleh beri cadangan kepada anak kita contohkan, tapi itu pun hanya cakap secara umum. Janganlah sampai kita masuk dalam-dalam, apatah lagi macam Ustaz Maaz kata tadi, macam seolah-olah meletakkan pressure isteri mesti kena bantu suami. Tu dah jadi macam tadi Ustaz kata suatu kewajipan. Sedangkan bila isteri bantu suami apabila dia ada income dia sendiri, itu adalah ihsan, out of compassion. Ihsan. Jadi kita kena faham tau, dia bukan kewajipan tapi dia ihsan. Jadi bila kita dah pressure, seolah-olah kita telah mewajibkan, sedangkan Allah tak mewajibkan perkara tu. Jadi kat situ kenapa kita, ini bab hukum ya, kita sebagai orang Islam kan, kita orang yang faham agama, yang belajar agama, kita sepatutnya kena faham perkara ni dahulu. Apa-apa mula bicara apa yang agama kata tentang perkara ni. Nafkah ni tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami sepenuhnya. 100%. 100%. Sebenarnya 100% full stop ya. Sebenarnya. Ya. memang rasa berat kan. Tapi berat. Kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah sebut suami tu beri apa yang dia mampu. Kalau kita lihatlah, saya pun boleh kongsi sedikit ayatnya daripada surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Sadaqallahul Azim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, maknanya rezekinya tu tidak sebanyak yang lain, hendaklah memberi nafkah daripada harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. So Ustaz sendiri pun ada benda yang mungkin tak nak kongsi daripada ayat ni. Very comforting dengar pembacaan dari Ustazah Izzah dan juga ayat Al-Quran tu lah. Ayat ini memberikan penerangan tentang kemampuan suami kan. Jadi sebenarnya nafkah ni memang 100% tapi ikut kemampuan suami. Jadi Allah pun tahu kita punya kepayahan, kapasiti kita. So falyunfiq mimma atahullah. Jadi berikanlah nafkah kepada mereka apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Meaning apa yang kita possess sebenarnya memang bukan 100% kita punya pun. So some portion of kita punya money ni, kita punya income belongs to kita punya family, wife, anak-anak kan. Dan Allah tahu, Allah acknowledge yang dia punya ayat yang terakhir tadi, masya-Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi Allah tidak membebani seseorang itu melainkan apa yang illa ma ataha, betul. Apa yang dia mampu. Yang Allah telah berikan. Maknanya bila income kita sampai situlah kemampuan kita ketika itu. Jadi sebahagian daripada tu berikanlah kepada isteri ataupun nafkah kepada anak. You maintain lah your keluarga dengan duit yang dia ada ketika itu. Saya ja'alallah ba'da usrin yusra. Dan Allah tahu Allah acknowledge mesti ada kepayahan. Sebab tu kena hustle, kena usaha. Nanti Allah akan tambah, grow your income, your money. InsyaAllah. So saya ja'alallah ba'da usrin yusra. Jadi dia tak senang nak nafkah.
Sebab tu Allah akan berikan kesenangan setelah kepayahan. Masya Allah. Very comforting ayat tu Ya. Surah Talaq Surah At-Talaq Jadi, ayat 7. Jadi di sini memang Masya Allah lah, kita tengok para suami memang asal hukum 100% tanggungjawab seorang suami. Dan you berikan yang terbaik lah nafkah tu. Dari macam tadi Ustaz dah bagi tahu kan, nafkah ni dia ada sebenarnya tadi nafkah bentuk kebendaan nafkah ada dua sebenarnya, nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah yang bentuk kebendaan tu, material tu seperti macam tadi Ustaz dah sebutkan juga, adalah pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal pun dalam konteks kita di Singapura pun usaha bersama ataupun boleh kata harta sepencarian rumah tu kan. So kebanyakan lah, sebab dua-dua realiti kehidupan di Singapura adalah suami isteri dua-dua bekerja ataupun kalau tak kerja full time, isteri pun part time hampir dikatakan ramailah wanita yang di Singapura yang bekerja lah sama ada full time atau part time dan sebagainya. So isteri-isteri ni akan bantu juga suami lah. So dalam tadi kita cakap 100% tadi nafkah tu tadi kita balik semula pada pakaian, makanan, rumah tadi juga termasuk perubatan kalau ada yang sakit dan juga boleh dikatakan pendidikan tu sendiri. Ini saya pun dapat ilmu juga daripada website Ustaz Hanif blog dia lah. Hanif.sg haniff.sg. Masya-Allah Dr. Ustaz Hanif Hasan, semoga Allah berkati beliau. Ustaz minta izin kita kongsi juga sedikit daripada ilmu yang Ustaz kongsikan dalam blog Ustaz. Jadi tu satu harta dari sudut kebendaan, dan kemudian dari sudut nafkah yang lagi satu adalah bentuk emosi, fizikal, layanan macam mana seorang suami melayan keluarga dia dengan ihsan, dengan kebaikan dengan kelembutan, dengan kasih sayang, perhatian yang suami berikan kepada isteri dan anak-anak. Itu juga adalah suatu nafkah dan of course kalau layanan pada isteri sahaja maksudnya hubungan intim itu memang untuk isteri sahajalah. Jadi itu semua termasuk daripada bahagian nafkah yang suami wajib berikan kepada keluarga. So kedua-duanya. Jadi bila kita kata 100%, beri yang semampu you, yang you boleh lah, yang terbaik lah yang you mampu beri. Kalau contohnya yang you mampu tadi pun, macam tadi dalam ayat Quran ada orang yang Allah luaskan rezekinya, kaya, mungkin dia boleh bagi lebih banyak atau secukup yang banyak yang dia mampu. Tapi kalau yang mungkin sederhana atau yang kurang, beri yang terbaik yang you mampu. Selebihnya di situlah datangnya kefahaman, kerjasama, ihsan kebijaksanaan seorang isteri, ihsan seorang isteri. Dia tengok kesian tengok suami aku pun penat kerja kan, dia dah bagi all out yang dia mampu kan. Contohlah kadang ada sampai 2-3 kerja abang-abang kita, mudah-mudahan sihatlah di luar sana jangan kerja-kerja sampai pengsan ke, sampai na'udzubillah kan. Kena jagalah kesihatan juga kita faham kadang nak semangat nak cukupkan rezeki untuk keluarga, tapi at the same time kena jaga keselamatan, kesihatan. Jangan dah penat sangat pergi drive kenderaan, boleh bahaya kan, na'udzubillah. So jaga-jaga jugalah kena kata. Tapi isteri-isteri, saya yakinlah ramai isteri-isteri di Singapura atau di mana-mana pun faham realiti kehidupan hari ini yang kos sara hidup yang sangat tinggi. Jadi isteri-isteri dengan sendirinya, dengan rela hati akan suka nak membantu. Sebab dia tengok suami dah kasih, suami dah buat, tapi dia tahu ini limit yang suami dia mampu buat masa ni. Mudah-mudahan Allah murahkan lagi rezeki, suami dia buka pintu-pintu rezeki kan. Jadi isteri-isteri akan sama-sama bantu. Cuma itu di situ kita kena faham itu adalah ihsan dia, bukan kewajipan. Jadi macam tadi macam ada orang yang paksa ataupun tak kiralah suami ke mertua ke orang lain ke kan, macam pressure isteri mesti nak kena contribute. Itu suatu benda yang bagi saya kurang tepat. Biar dia datang daripada kefahaman ihsan seorang isteri tu sendirilah. So memang siapa-siapa nak kahwin, benda-benda ni semua important. Macam contohlah yang dengar kat sini ada yang belum kahwin ataupun single atau siapa-siapa. So nak kata bila dalam pertunangan ataupun saling ta'aruf ta'aruf Ustaz? Kenalan lah. Waktu perkenalan tu isu nafkah perlu dibincangkan. Seawal ta'aruf. Kadang kita tanya benda-benda yang remeh-temeh, nanti yang macam cakap ini kalkulatif lah berbual pasal duit. Macam mana Tak, dia gini, masalahnya kita nak tahu apa yang dia fikirkan tentang, apa yang dia faham tentang konsep nafkah. Yang laki, perempuan dan yang lelaki? Dua-dua. Dua. Apa yang isteri pun faham, apa yang suami bakal kita ni apa. Jadi nak tengok selari tak mentaliti. Dari situ kita pun boleh tahu orang tu dia lokek ke tak lokek ke kan. Ini high maintenance ke low maintenance ke? Kadang yelah, you kasih sayang you nak kekalkan kasih sayang dalam rumah tangga kan. So benda-benda ni important tau. So kalau daripada awal bismillah you dah tak satu hati, macam mana you nak bersama-sama nanti dalam bahtera rumah tangga kan? Belum apa-apa dah macam dah disagree macam you kasih I sikit. Contoh dia kata berapa agaknya ni kalau kita kahwin you nak kasih kan, boleh tak I kasih you berapa ratus je? Mesti isteri mengamuk kan. Berapa ratus tu, especially kalau contohlah kehidupan Singapura, you
belanja pergi pasar je, pergi kedai je berapa. Ha. Kan kalau you kasih sikit and then sebenarnya you mampu lebih kan. Contohnya I'm talking about orang yang mampu Ya. macam mana. Ada Kan? kasih berapa ratus tu termasuk duit pasar. Duit isteri tak ada langsung. Yes. Contohlah kan dia dah cakap. Jadi Macam Man tu topi dia. Yang apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh ya. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan mau kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukanlah tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Meh. Sudah Man. Dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. masa awal-awal pertunangan ni cerita bagi orang yang masih lagi belum lah. Ini benda pun kena address the issue lah. Cakap maksudnya macam bincang. Nak tahu apa pandangan lelaki tu, apa pandangan perempuan tu kan. Sebelum kita nak teruskan lagi perjalanan sampai ke jenjang pelamin tu kan. Jadi bagi saya ni benda penting. Tapi orang yang dah kahwin pula, inilah hari ni kita bincang lah kan. Maknanya apa? Perlu ada duduk sama-sama bincang suami isteri. Heart to heart talk. Cakap. Apa? Suami pun kena bilang lah. Ini yang mampu abang kasih. Kan? Abang nak kasih lebih tapi dah tak ada lagi. Kalau abang kasih you extra, abang nak pergi kerja nak naik apa? Contoh kan. Abang nak makan apa kat kerja? Contoh kan. You kena fahamkan juga isteri. Kadang isteri dia tak nampak apa yang you nampak. So you kena tunjukkan jugalah, bagi tahu. Jadi saya rasa benda ni dia kena open communication. Dua-dua kena saling dengar-mendengar, saling faham, memahami, ada niat nak bertolong bantu. Sebab rumah tangga ni bukan benda transactional tau. Dia macam you jual benda, beli benda, macam very transaction. Kalkulatif lah macam Ustaz cakap kan. Kalkulatif sangat. Akhirnya dia nanti kita saling tolong menolong. Mana-mana yang kekurangan kita punya pasangan tu ataupun benda yang dia dah usaha untuk do the best, dia tak mampu, kat situlah kita cover balik. Itulah keindahan, the beauty of marriage kan. Masya Allah. So kalau semua very kalkulatif, itu tak payah kahwin sudah. Maksud saya macam mana hidup macam kita kan. Kahwin ni dia indah kerana saling bertolong bantu, saling memahami, saling mencukupkan kan. Saling, begitulah hebatnya indahnya yang rumah tangga sepatutnya lah. Yang kita nak kongsi. Saya rumah tangga building a family kan. Takkan dia start mesti kadang-kadang start from below. Tak, kalau kita nak terus jadi kaya, jadi memang kena kahwin dengan orang kaya lah. Nak kahwin dengan anak datuk, kahwin dengan millionaire, baru boleh macam rasa goyang kaki. Tapi isteri-isteri pun memberikan, dia pun earn money atas restu suami, itu pun out of goodwill. Itu kita kena establish. Itu ihsan isteri. Suami tak boleh nak paksa. Apatah lagi mak mertua, bapa mertua nak paksa menantunya suruh contribute. Mak bapak sendiri pun mak bapak sendiri, mak bapak perempuan. Yalah, siapa-siapa sahajalah dalam keluarga benda ni. Sepatutnya jangan ada jangan dalam bentuk paksaan lah. Nasihat umum boleh berikan secara umum lah. Tapi kalau once kita dah paksa, dah jadi satu benda yang tak baik lah. Dan boleh menimbulkan ketegangan. Sebab mertua menantu kan, kita ni kan mertua-mertua lah ataupun ipar duai lah. Kita kena tahu kita ni sebenarnya ada peranan, ada pengaruh dalam kerukunan ataupun kerosakan sesuatu rumah tangga. So kita jangan sampai kerana mulut kita yang tidak ada lesen ni ataupun tak ada insurans bahasa orang sekarang kan. Maksudnya asal boleh cakap, jangan sampai boleh lepas saja. Kan kita sindir, kita cakap, nanti akhirnya boleh terasa hati kepada isteri, boleh jadi bergaduh antara suami isteri because of you. Because of apa you cakap yang you tak fikir. So ini akhlak kita kena jaga dan dalam agama benda ni penting. Sebab na'udzubillah, kalau you cakap benda tu, you buat orang sampai jadi bergaduh, sampai boleh retak rumah tangga orang, bukankah tu suatu dosa untuk kita kan? So hati-hatilah bila bercakap benda-benda macam ini kan. Penat juga isteri tu pun dia bekerja sama-sama dengan suami kan. Jadi jangan kata orang asal boleh hembus saja kata orang. Cakap tu biar beralas kan. Mungkin agaknya yang mak mertua ni dia kasih remark kepada mertua, kepada menantu, because agaknya dia hari-hari dia tengok, because maybe anak dia masih belum dapat rumah. Jadi dia tengok hari-hari, aku tengok macam
isteri ni lagi earn banyak kan, dan anak aku ni macam tak earn banyak sangat. Kenapa macam duduk diam je? Contohlah. Mana tahulah kan. Allahu a'lam lah. Allah alam lah masing-masing lah. Rumah tangga orang setiap rumah tangga berbeza tak sama Walaupun memang family dia, contohnya lah family lelaki tu dengan mak bapak dia, mereka kamcing ho punya, rapat, share everything. Kalau nak gurau kasar ke, feedback ke, diorang boleh direct. Tapi bila dah once ada anak menantu, tak semestinya menantu tu boleh ikut cara family tu kan. Macam tegur depan-depan menantu, apa salahnya kau sumbangkan sikit duit. So mak bapak pun kena tahu batasan dia lah, boundary. There's a limit and boundaries lah. In any healthy relationship, dalam mana-mana hubungan yang sihat, perlu ada boundaries, ada batasan. Nak cakap apa, nak cakap gurauan apa yang boleh kita gurau kan. So kalau kita main asal boleh je, main hentam je, kita akan melukakan hati ramai orang atau orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang sayang dengan kita pun. So that's why kena mulut ni, kata Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut. Itu bagi saya satu prinsip yang perlu kita pegang dalam hidup. Hendaklah kita bercakap yang baik ataupun lebih baik kita diam. Kalau kita tahu mulut ni akan cakap benda tak baik, lebih baik diam. Of course not easy lah zaman sekarang kan. Tapi inilah satu the golden hadis ataupun kata-kata Rasulullah SAW yang bagi saya boleh jadi pegangan agar kita selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah. Betul. Terima kasih Zah. Saya ada teringat, saya ada pernah baca beberapa perbincangan dalam mazhab Hanafi lah berkenaan dengan nafkah. Nafkah rumah especially. It's very interesting. Saya pernah share banyak dalam kursus rumah tangga. Kita belum berikan nafkah sepenuhnya kepada isteri kalau isteri rasa tak safe dalam rumah. Rumah suami. For example, suami ingatkan dia dah jalankan nafkah secara sepenuhnya dengan menempatkan isteri dia dekat rumah dia yang ada mertua, ada adik-beradik, ipaduai. Tapi kata ulama dalam lingkungan mazhab Hanafi ni, kalau isteri tu tak feel safe emotionally, mentally, so belum kasih nafkah 100%, walaupun nyawa dia terpelihara. Okay, ada shelter kan. This is not just about shelter. Sebenarnya about emotional security. Masya Allah tu macam, saya baca, Masya Allah. Jadi at the end of the day, dia punya perbincangan tu, kalau let's say isteri tu tak feel safe dalam rumah suami. Kenapa dia tak feel safe, Ustaz? Because kena pressure mak mertua. Ada campur tangan daripada kalau istilah kasar toxic lah. Istilah. Dalam environment toxic. Sibling dengan ipar dua yang tak baik, tak bagus, bully. Ini semua berlaku pada zaman dulu. Nenek-nenek kita memang kena bully, kena tekan dengan mertua. So dia kata sebagai suami, kalau dia mampu pindahkan isteri tu ke tempat lain, feel safe, pisahkan mereka daripada tinggal bersama, which is more memberikan well-being isteri tu terpelihara daripada menempatkan di rumah dia. Dan kita tak cakap tentang nak putuskan silaturahim antara mertua dengan menantu, tidak. Tapi sometimes it is more meaningful to live separately, rather than put all semua dalam satu bumbung menyebabkan gaduh dan sebagainya, which is true lah. Saya pun suka nak kongsi jugalah apa yang Ustaz cakap tadi, build on what you say. Memang betul lah, bagi pengalaman peribadi pun saya rasa memang saya sendiri masa sebelum dapat rumah tu saya duduk rumah mertua. Tapi alhamdulillah lah, saya cakap terus terang, mertua saya jenis yang baik lah, alhamdulillah. Tak ada orang yang sempurna, kita pun tak sempurna, tapi kerana kita saling melihat kebaikan pada mereka, pengorbanan mereka kan. Jadi di situ keindahan lah yang saya lihat lah, yang ada pada mereka lah. So Masya Allah, bila saya duduk di rumah mertua seketika sebelum saya dapat rumah tu, saya dapat lihat kebaikan mereka, pengorbanan mereka untuk kita kan. Macam terima kita sebagai orang baru, walaupun yelah not easy also for them sebab kita kena faham dari lensa menantu juga kan. Bayangkan dia tak pernah kongsi anak dia dengan orang lain, tiba-tiba anak dia kena kasih harta dia kat kita kan, kat perempuan lain lah istilah. Kalau mak tu macam girlfriend pertama suami, kalau kita tengok dari satu sudut as wife kan, kita pun kena menyelami pemikiran, perasaan mertua tau. Sebagai seorang, kita pun nak mertua pun faham perasaan kita kan. At the same time kita pun cuba letakkan be in their shoes. Jadi kita pun faham dah, sebab satu hari pun insya-Allah muslimin kan, kita pun satu hari akan jadi mak bapak mertua kan. So kita sendiri pun nak kena ada rahmah dengan mak bapak mertua. Satu hari mudah-mudahan anak menantu kita satu hari pun ada rahmah dengan kita, ada kasih sayang dengan kita tu, kita nak lah kan. So kita kena mula dululah, it's a life cycle kan. Nanti
apa yang kita buat kat orang nanti Allah akan kasih balik benda tu kat kita kan. So kat situ saya nampak lah macam the beauty of staying with them. Saya rasa mengeratkan hubungan saya dengan mertua saya, faham mereka faham saya at a deeper level tau. Sebab you tinggal dengan orang, you nampak everything, dia pun nampak everything buat kita tau. Macam perangai kita apa semualah kan, baik buruk kita, kelemahan kita kelebihan kita, everything kan. So bila tinggal sama-sama walaupun for a while kan, tak berapa lama, tapi saya rasa cukup untuk saya kenal mereka, dan saya rasa it deepens the bonding between saya and mereka. In a way that I think it will never happen if I don't stay with them. So kat situ ada hikmah lah kalau kita tengok dari sudut yang baik kalau kita tinggal dengan mertua buat seketika. But of course Ustaz saya agree that kalau kita ada kemampuan untuk pindah, lebih baik kita pindah rumah sendiri untuk bina rumah tangga kita sendiri. Suami isteri tu secara eksklusif lah maksudnya lebih baik begitu. Privacy lah. Privacy, kerana dia banyaklah privacy dari sudut kadang barang-barang kan, maaf katalah kita nak keluarga ni banyak barang, nak ada baby contoh kan, ada anak lagi tambah barang. Kadang mertua ni orang-orang dah tua, tak semualah tengoklah, tapi kebanyakan orang dah tua ni dia nak rumah tu peaceful, rumah tu tenang kan. Sekali ya Allah banyak barang bersirak, barang budak, barang apa. Kadang diorang macam, diorang pun bersabar dengan kita. Diorang pun bahasa kita bermujahadah lah bahasa. Diorang pun ya Allah rumah bersirak baru kemas. Pasal mereka at that stage yang orang dah usia kan, dia suka tenang, dia suka rumah bersih, rumah peaceful. Kita pula memang tengah at that stage yang berbeza dengan mereka. So mak bapak kita pun sabar juga tengok budak-budak kadang bersirak apa semua kan, bising dan sebagainya. Diorang nak tenang-tenang. Orang dah tua, dah penat kadang-kadang kan dah. So kat situlah bagusnya kalau ada rumah sendiri, ada privacy. Kalau kita tak selalu jumpa, rindu kan. Jadi sentiasa bau wangi lah kan. Kalau dekat-dekat selalu orang kata, maaf kata macam apa, macam kentut busuk pun bau kan semua, maaf kata gitulah. Jadi istilahnya kalau ada rezeki, kelebihan sendiri, biar ada own space supaya kita dapat jaga, bina keluarga. Dan kita pun belajar as new couple ataupun as developing kita tengah belajar untuk bina kehidupan sendiri. Kita belajar berdikari, baru kita faham macam mana susahnya mak ayah kita, orang-orang lain semua kan, macam mana jaga bahtera rumah tangga sendiri, kita jaga bil kita jaga everything, kita belajar. Dan dari situ insya-Allah kita lebih appreciate kita punya in-laws, kita punya parents dan sebagainya. Wow, insya-Allah. Right. Cantik sekali dia punya rapping dia punya summary dia. Sekarang pun ada satu lagi orang-orang berbincang lah di kalangan orang-orang muda lah, Gen Z especially, tentang memang daripada awal pun bila isteri keluar bekerja memang willing to contribute. Tapi how far they want to contribute tu memang kemampuan isteri jugalah. Berapa dia nak kasih tu dia orang punya kemampuan juga, ataupun orang punya kerelaan. Tapi sekarang ada perbincangan berkenaan dengan split half. Terus ada percentage 50-50. So saya ada tengok satu video yang diinterview oleh seseorang influencer ni. Bila dia interview dekat streets, banyak yang wanita Islam kita lah, orang muda dia cakap I don't mind to share, I don't mind 50-50, I don't mind to split. Saya rasa akan datang macam tu lah, the mentality. Semua nak make sure yang rumah tangga ni financially safe. Apa berat Ustazah tentang splitting ni? Okay tak? Actually memang at the end of the day is up to the pasangan, lah. Masing-masing dia there's no 100% right orang berapa persen kan. Itu terserah pada perbincangan. Tapi itulah macam saya cakap tadi, balik pada hukum asal is 100% actually suami punya tanggungjawab. Tapi isteri atas tadi apa dasar ihsan dia, kefahaman dia nak bantu. Cuma itulah jangan sampai jadi satu burden sampai satu hari contohlah isteri memang betul-betul dah penat kerja, atau dia tengok rumah tangga dia tak terurus, dia rasa dia nak jaga anak-anak dia jangan sampai dia nak quit ke dia nak tender, nak resign, you jangan sampai halang isteri you kan. Because you kata you janji hari tu apa nak kasih berapa 50 lah kan berapa. Kalau dah masanya memang contohlah you pun dah earn enough for the family, contoh Allah murahkan rezeki you, biarlah isteri tu dia jaga anak-anak. Dah sudah tentu kalau dia dapat jaga anak-anak dia tu satu kepuasan diri dia. At the same time rumah tangga you pun mudah-mudahan lebih rapi lah dengan ada isteri di rumah lah. Itu bagi saya lah. Dan actually 50 ke 30 ke 20 ke itu perbincangan antara couple. No hard and fast rule, tapi jangan sampai jadi suatu expectation sampai jadi kewajipan. Sedangkan kewajipan yang utama tu adalah pada suami. Jangan sampai isteri tu setiap kali nak kahwin tau, perempuan zaman sekarang nak kahwin semua rasa terbeban. Oh aku kahwin je, aku mesti nak kena contribute 50. Pasal semua orang macam cakap 50 kan. Itu kan kemampuan masing-masing, ikut kemampuan. Takut tu dah macam satu norm dan satu benchmark. Jadi bila takut
isteri nak kahwin, alamak aku nak kena juga 50%. Habis kalau wanita yang tak ada pekerjaan, semua dipandang rendah lah. Maksudnya kan, then you cannot contribute financially to the family. Sedangkan you tengok wanita tu mungkin ada kelebihan untuk didik anak dia sendiri, untuk dia jaga rumah tangga dia sendiri. Itu pun kelebihan juga pada seorang wanita kan. Walaupun mungkin contohlah kadang-kadang ada isteri-isteri yang dah kahwin, kemudian dia tak nak kerja full time, dia kerja part time. Macam saya lah sendiri kan. We can still contribute, we can still support the family, but at the same time it's a more balance for us sebab kita boleh tengok anak-anak kita. Kita sendiri yang boleh ajar anak-anak kita, boleh layan anak-anak kita kan. Itu kan pun meaningful part, and itu pun contribution daripada isteri yang sangat hebat lah kan. Different lah kalau mak tu sendiri boleh didik anak-anak kan. Kalau dia sendiri willing, dia go lebih hebat lah anak tu kan, insyaAllah dengan mak bapak, mak yang betul-betul dapat beri perhatian pada anak. So suami-suami pun kena tengok lah to what extent. Jangan sampai macam cast in stone lah, mesti nak kena die-die kau mesti kena kerja sampai apa pun terjadi kan. Kita kena fikir anak-anak kita. Sekarang mungkin semua tengah semangat, semua masih tengah couple, masih belum ada anak-anak. Nanti bila you dah masuk dalam alam rumah tangga, bila dah ada anak, nanti you akan slow down, you akan fikir apa priority you balik. Kadang-kadang you berfikir begitu. Dan tengok kemampuan nanti macam mana. Maksudnya biar jangan, kata orang, jangan cast in stone. Jangan mesti mati-mati that amount kena stay put. As you go along in the marriage, you discuss, you tengok balik, you calibrate balik. Dan yang penting suami isteri kedua-dua mesti kena satu hati. Sebab saya teringatlah selalu, saya suka bapa mertua saya, Haji Noh lah, mudah-mudahan Allah berkati beliau. Dia cakap in marriage ni, dia kata isteri ni bukan hanya sekadar pasangan, not just your partner but your best friend. So dia kata kalau boleh sampai macam gitu, maksudnya lebih hebat lah kira rumah tangga tu, susah senang bersama, faham, lepas tu kekurangan saling menutup kekurangan satu sama lain, saling kalau pasangan ada kelebihan kita beri semangat dan sebagainya. Dan tu pun saya nampak lah, alhamdulillah dalam rumah tangga suami pun saya, alhamdulillah dia pun sentiasa beri semangat. Contoh suami saya pun bukan dalam bidang agama, bukan ustaz, tapi semangat dia untuk bantu. Macam hari ni saya ada kat podcast ni pun atas galakan beliau juga kan. Go lah, dia kata go. Dan sokongan keluarga juga kan. Dan itulah yang penting At the end of the day, kita saling sokong menyokong, saling sayang menyayang, saling hormat menghormati. Itu bagi saya sangat penting dalam rumah tangga. InsyaAllah kalau this foundation ada, this emotion you jaga, and you memang ada this prinsip dalam rumah tangga, kita kena sayang menyayang, saling memaafkan, saling bersangka baik, saling hormat menghormati. Kat situlah the beauty of the marriage lah, insyaAllah. So ini yang kita nak, dan kita doakan semua diri kita, ustaz saya dan semua pasangan-pasangan di luar sana dapat cuba usaha untuk mengharmonikan rumah tangga, mencantikkan rumah tangga kita sama-sama, dan kita saling mendoakan, insyaAllah, saling sokong menyokong, insyaAllah. Thank you very much Ustazah. Dan itu sedikit sebanyak kupasan lah tentang nafkah. So hopefully dah ada sedikit lah the foundation ataupun sedikit assurance lah kepada para isteri di luar sana, dan khusus kepada ibu ayah, kalau lah mereka tengok ni, harap-harap share lah ini jadi reels kan. Jadi share lah kepada orang tua punya group. Jadi mudah-mudahan sampai ke mereka. Saya nak dengar feedback daripada orang tua juga. Ada orang tua feedback saya juga. Saya tengok TikTok Ustaz, sampai pula kat orang tua ni. Oh, insyaAllah. Orang tua zaman sekarang boleh sampai tau. Dia boleh sampai, insyaAllah. Mereka pun dah up to date dah tahu juga. Yep. Dia once kalau share kat WhatsApp, habis dia boleh share dekat grup makcik-makcik. InsyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian kita dapat beri manfaat lah. Kalau ada kekurangan, kita pun mohon maaf kita share atas apa yang kita, keterbatasan jugalah ilmu kita, pengalaman kita belajar. Dan pandangan kita lah. Kita sedang belajar, kita pun sedang belajar make mistake juga. Kita tak cakap yang kita ni perfect. Kita pun tahu mak bapak kita pun tak perfect, suami isteri tak perfect. What we want is complementary, supporting each other, building community, families and strengthening marriage. Jadi itulah dia punya objektif utama dalam Kahwin Podcast, sentiasa menemani anda dalam perjalanan rumah tangga anda, dalam perjalanan perkahwinan anda. Kalau ada isu-isu, boleh DM sahaja nak suruh saya bawa isu apa. Contohnya hari ni pasal nafkah, split dan sebagainya. Then next time apa. So just DM je, jangan segan, jangan silu. InsyaAllah the anonymous lah, tak akan diberitahu siapa dan sebagainya. Okay, Ustazah Izzah, thank you very much. Semoga tak serik. Terima kasih juga pada Ustaz Maaz apa yang diberikan. Semoga Kahwin Podcast terus maju jaya dan dapat beri manfaat pada masyarakat Islam di luar sana, InsyaAllah. Dan Ustaz pun sekeluarga dapat keberkatan dunia akhirat. Amin. InsyaAllah. Kirim salam kepada suaminya. InsyaAllah. Terima kasih atas sokongan, restu
suami untuk beliau datang ke sini. InsyaAllah. Dan juga pada adik saya Ustazah Huda jugalah Oh, semangat dia apa. Maksudnya dia pun dia tadi tahu, bagi saya some inputs. Patutnya hari ni saya ke center kan. Dia kata Allah. okay go. Dia pun kasih pandangan-pandangan inputs juga. Mudah-mudahan mereka semualah keluarga kita ni Allah berkatilah insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Thank you Outside In Motion. Our production behind the stage, Yanto, InsyaAllah. Sis Farah, ni daripada Outside In pun sama juga tentang family, tentang community. Dan mereka ada production lah yang produce banyak podcast-podcast yang bermanfaat insyaAllah. kalau tak, mana saya tahu ni semua ni. mereka lah tolong. Allah berkati mereka juga. Moga Amin ya Allah rabbal berkati alamin. di tempat yang baru. Surprise. Apa je. InsyaAllah. Okay, dah cukup. Boleh. Dah, ada lagi nak tambah? Ada, InsyaAllah rasa. Alhamdulillah. Kita Tak pun tahulah, ada tapi urusan. mudah-mudahan cukup lah ya. Cukup. Okay, kita jumpa next episode. Terima kasih. This episode is brought to you by Agent Malik Aziz. Jadi he is ready to assist you. Tengoklah dekat banner number dia, macam mana nak contact, InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.